Okey ya, ini untuk yang permulaan, cara nak top up dia ya. Kita kena top up dulu ataupun kita nak masukkan point ni. So dekat sini ada satu ni, kita masukkan sini, tekan sini. Lepas tu dia ada tulis sini, kita kena pergi dekat top up. Okey, top up tu berapa-berapalah kita nak top up. Lepas tu contohnya kita top up sini 40, RM50. Nanti tekan proceed. So tekan proceed ni, kita akan ni proceed ni. Okey, continue lah, continue sampai complete. So nanti dia akan keluar point tu dekat sini lah. Point ni yang akan tolak setiap bulan RM10 tu. Dia akan tolak dekat sini. Okey, dia punya tu untuk kita nak aktifkan ni lah. Kalau tak nanti dia tak aktif, dia akan block.